Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih sekali lagi kerana telah kembali kepada channel YouTube saya. Hari ini kita akan unboxing satu barang yang baru saja sampai, yang dia beli di Shopee, iaitu Samsung Sport Band R3, tak silap saya, dengan memory card Samsung. Jom kita unboxing dia. InsyaAllah barang ni saya beli ni original. Harga dia baru ni promotion sebenarnya hujung tahun. Nah, barang dia kita buka. Yang ada inilah dia barangnya. Packaging ni pun okey, cantik, alhamdulillah. Kita buka ya. Saya dulu pernah ada satu Galaxy Fit. Oh, ni Galaxy Fit, Samsung Galaxy Fit, tapi yang dulu tu dah rosak sebab dia punya screen tu dia macam mana, dia kembang macam tercabut. Sebab dah lama sangat gemuknya. Yang tu memang saya pakai hari-hari. Ini yang saya bawa beli lah, yang model yang antara yang terbaru lah model ni. Jom kita buka sama-sama ya. Unboxing dia. Ini memory card dia. Ini pun dia ada macam harga dia paling murah lah. InsyaAllah original kedai dia nampak reputation punya kedai lah, kedai yang jual barang-barang komputer. Inilah barang dia. Ini saya dapat harga bawah RM40 je. Okey. Ini yang saya beli tu. Ni sebenarnya saya nak beli yang ni sebab harga dia murah, dapat promotion, jadi saya belilah. Okey, sekarang ni ini memory card dia, saya tunjuk. Kita tepikan. Sebenarnya yang ni kita nak tengok yang ni. Inilah dia yang sebenar-benarnya, Samsung Galaxy Fit 3, insya-Allah original, dengan Samsung Malaysia warranty, Samsung Malaysia lah. Ada seal lagi, alhamdulillah. Nanti kita buka sama-sama ya. Okey, dia punya ni. Okey, kita buka lah ya. Buka sama-sama. Kita buka sama-sama ya. Mana kita buka dia? Kita buka daripada bawah lah. Sekejap ya, saya ambil potong. Kita bukakan dia. Harga dia cukup murah lah, 120 je tak silap. Kita bukakan dia, InsyaAllah. Okey, kita bukakan dia di bawah ni. Buka sama-sama. Ni model yang Galaxy Fit yang paling latest lah, antara yang paling latest. Latest pun dah lama dah. Yang dulu saya beli Galaxy Fit 2. Ini yang nombor 3 lah. Ya Allah, ketatnya buka. Ya Allah, kenapa payah buka ni? Kenapa payahnya buka? Pelik juga. Buka ya. Ya, kita bukakan dia. Kenapa susah sangat nak buka? Kita bukakan dia. Okey. Kita bukakan dia. Okey, bukakan dia. Dah keadaan dia. Oh, ke bawah. Gitu. Galaxy Fit 3. Ini Galaxy Fit 3. Okey, kita buka ya sama-sama. Ni jangan kotak sini, dia punya serial number dia semua. Okey, kita buka. Bukakan dia. Ini kotak dia. Bukakan dia ni kotak. Okey. Inilah jam dia. Smartwatch dah. Galaxy Fit 3. Warna dia kalau ikut dia tulis grey, tapi saya nampak warna hitam je ni. Itulah. Ini dia punya itulah serial number apa semua. Apa yang ada dalam ni, kita kotak ni kita tengoklah. Mula kotak ni kita bukakan tadi. Saya buka terbalik daripada buka pada atas maksudnya. Tak apa, tapi tak apa lah. Kita dah buka lah macam tu. Dia punya kotak ada punya ni, nombor dia. Untuk kita ada dia punya ni. Kita buka apa yang ada dalam ni. Kita tengok sini ada lubang dia ni. Okay, kita buka. Ada wire pengecasan dia lah, jenis macam ni. Nanti kita buka lah. Ini dia punya tu USB Type C lah. Sambungan yang standard sekarang lah, Type C. Lepas tu dia ada ni kotak. Di kotak kosong kita tepikan kotak dia. Tu. Kita buka dia punya ni, dia manual lah. Manual biasa, manual boot lah. Tu kita buka sama-sama. Manual boot dia. Buka sama-sama manual boot dia dalam bahasa Cina, bahasa Inggeris. Ya. Bahasa Jepun pun ada. Ni dia punya tu lah, manual boot dia. Ini bahasa Inggeris dia lah. Okey. Ini antara Galaxy Fit yang terbaru lah, Galaxy Fit 3, tapi rasanya dah setahun. Dia model dia SM
Tengok sini SM3R390. SM390 macam ni. Okey, kita tekan, kita tengokkan dia punya wire charger dia ni. Okey, wire charger dia. Kenapa saya beli Samsung? Sebab saya ada handphone Samsung. So, saya rasa Samsung antara produk yang bagus lah, reliable lah. Ni dia punya tu lah charger, jenis magnetik ni. InsyaAllah. Ini dia punya tu, punya band tu lah. Jom kita buka dia, tengok sama-sama. Okey, kita buka sama-sama. Inilah dia rupa dia. Tengok luaran dia macam ni. Cuba tengok dia punya luaran dia macam ni. Macam tu. Okey. Untuk charging dia ni macam biasa lah. Kita tepikan dulu kotak-kotak ni ya, ganggu. Charging dia macam ni. Okey. Rasanya macam ni lah. Dia punya charging ni biasa lah, magnet biasanya. Kita cocok dia ni. Macam tu dia charging. Okey, macam tu. Dia terus je magnet. Macam tu. Magnet. Okey, macam tu lah. Ya. Okey, cuba kita on, ada power tak? Biasanya tak ada power, tapi kita apa? Kita cuba on. Tak ada power. Kita cuba on juga. Boleh tak? Ada power. Dia ada vibration dia. Samsung. Cantik. Saya nak beritahu, saya beli ni insya-Allah original. Saya akan bagi sediakan link sebab saya tengok juga, saya survey harga kat barang-barang kat Shopee, ada juga yang tunjuk dia punya iklan macam barang original tapi sebenarnya bukan original, clone. Sebab bila kita tengok gambar yang sampai tu, orang marah sebab barang dia tak sulit. Kotak dia yang clone tu jenis panjang, bukan kotak macam ni, kotak dia petak kecil kan. Yang clone tu kotak dia panjang jenis, macam panjang tu smartwatch yang clone tu. Lepas tu dia kat luar tu tak tulis Samsung pun, dia rupa dia sama tapi kotak dia luar dia tak sama. Bila kotak di luar tu kita tengok tak sama, bila kita nak pakai tu, walaupun jam dia lebih kurang sama rupa dia, bila kita nak connect dengan aplikasi Samsung tak lepas, tak boleh. Itu menunjukkan barang tu tak original. InsyaAllah yang kedai saya beli ni original. Jadi kita tengok ni apa dia keluar. Biasa kalau original InsyaAllah lah macam ni lah rupa dia. Dia akan keluar keluar macam ni. Okay. Kita lock sekejap. Biasanya kalau macam ni saya pakai bahasa Inggeris biasanya. Biasanya saya akan gunakan bahasa Inggeris sebab ni produk. Kalau tengok di sini kita dah tahu. Ni Samsung, warranty Samsung Malaysia sebab awal-awal masuk apps tu dia bahasa Melayu. Betul tak? Kalau bukan yang clone tu, biasanya dia akan keluar sama ada bahasa Cina atau bahasa Inggeris. Ini sebab dia warranty Samsung Malaysia, alhamdulillah lah. Keluar tu dia terus setting bahasa Melayu kan. Sekarang ni saya nak setting sebab saya biasanya saya guna bahasa Inggeris. Saya pakai bahasa Inggeris. Jadi kita akan tu tengok macam mana dia setting. Kita on dia macam tu. Okey. Jadi macam tu lah. Sekarang ni saya akan okey, macam tu rupa dia. Sebenarnya kita kena macam ni, saya cakap kena pakai connect pada apps. Nanti saya akan tunjukkan update dia lah. Saya akan setting sekejap, nanti kita tunjukkan update dia. Okey, sekejap ya. Kita pause dulu video, saya update dulu. Okey. Sebab dalam handphone saya punya Samsung yang saya pakai ni, yang kamera handphone saya yang tengah rakam ni lah, saya akan connect dengan jam ni. Sebab handphone yang saya pakai ni handphone Samsung yang saya biasa connect dengan saya punya ni lah, handphone smartwatch ni. Jadi saya akan pause dulu, nanti kita sambung sebentar lagi ya. Kita setting dia punya apps. Smartwatch kita akan on Bluetooth. Okey, kita on Bluetooth. Kita ada kat sini ada Galaxy Fit 3 kita tu. Okey, kita akan confirm nombor sama dengan kita punya nombor pada smart band tu, Fit 3, kita confirm. Okey, sekarang kita akan connectkan dia. Bagi sedikit masa. Tadi ini kali kedua saya buat. Tadi mula-mula tadi saya lambat isi password dia tu, dia punya nombor kod dia tu. Sekarang ni saya akan connect. Okey, download software. Okey, kita download software dia, kita update dia punya software. Okey. Tunggu sekejap. Okey dah. Oh lega. Continue tak apalah, kita continue. Okey.
Alert all the time. Kita allow je lah semua. Kita nanti kita boleh ubah suara balik punya tu, nanti kita setting balik. Sekarang ni kita allow je semua, kita luluskan je semua. Ok. Backup tak payah, kita tak pakai cloud. Sebab saya tak pakai backup, tak pakai cloud. Cloud ni kena bayar biasanya. Kita pakai belah kanan, right. Ok, kita next je. Nanti kita ubah suai, kita ubah balik. Kita tekan ok, kita tekan next, kita setting dia. Ok, ini sebenarnya setting ni kita boleh ubah balik semula nanti. Masa ni kita next je, cepatkan. Ok, sekarang ni kat jam kat band Fit 3 ni dia dah boleh start. Kita boleh tekan start. Tekan start. Ok, sekarang ni kita terus update dah, senang. Kita update terus, senang kerja. Kita update je terus. Keselamatan lebih untuk lebih yang kata beri keselamatan, beli original. Boleh guna link saya, sebab saya beli insya-Allah, sebab dia boleh connect dengan saya punya smartwatch ni, dengan handphone, dengan software Samsung original, boleh pakai insya-Allah original. Ok, sekarang ni dia tengah saya bawa update software ni. Jadi saya punya Galaxy Fit 3 band ni ada tengah restart. Dia baru tu sekarang 5%, dia tengah tu tengah restart 5%, tengah install software baru lah, upgrade version for the band lah untuk jam ni. 95%. Ok, sekarang ni saya tunjuk dia punya aplikasi ni. Dia punya aplikasi, kita boleh tengok dia punya, kita smartwatch dia ada macam-macam lah. Smartwatch dia kita ada macam-macam rupa, kita boleh tukar. Ok, macam rupa ada, macam-macam design ada, kita boleh pakai. Ok, macam lah saya tunjukkan semua. Banyak weh. Kalau Fit 2 dulu saya beli tu tak banyak ni. Ni banyak ni. Banyak berlambak-lambak. Ok, kita tengok apa yang ada. Tadi kita tu application screen, kita boleh adjust aplikasi yang kita nak pakai. Lepas tu kita tengok dia punya ni, kita punya itulah app type ni, dia punya tu kita boleh tengok. Kita ada quick panel, kita boleh adjust quick panel juga. Ok, lepas tu kita tengok band setting ni kita ada macam-macam. Notification ni kita boleh tukar. Find my band, kita boleh cari kalau macam kita terlalu tak ingat tak mana, kita boleh tekan ni, dia akan bergegar. Betul dia bergegar lah, lebih kurang bergegar. Dia akan tunjukkan kita ke mana. Ok, di sini tak ada apalah, itu je lah. Ok, kita sambung dengan rakaman pada luaran smartwatch ni. Saya telah update dia punya tu, software pun dah install. Update software dah, kita akan teruskan apa dia nak. Dari start. Ok, kita ada ni, tekan smooth je. Ni. Ok, sekarang ni kita tekan finding your apps. Next, tekan next. Apa benda ni nak sebenarnya? Tak ada apa. Ok, kita ikut je apa arahan dia. Kita nak orientasi ni. Ok, kita ikut je. Macam tu. Ok, finish je lah. Kita tengok apa yang ada. Ok, ni yang saya install tadi kan, daripada apps tu, dia punya muka dia, apa yang ada. Kalau kita right ke atas, dia cross macam tu. Ok, right ke tepi, dia akan pergi ke apps dia tu. Ok, apa dia, exercise dia, kita nak running ke apa, itulah dia. Sleep mode kita ada weather, kita ada calendar dia. Oh, dia kita boleh control muzik. Boleh, heart rate kita boleh, kita punya second track. Ok, kita boleh tambah sebenarnya ya, kita nak macam mana. Ok, daripada atas tu kita tengok dia punya ni lah, kita nak kecerahan, kita nak dia mute ke. Ok, kita boleh tu. Lepas tu kita boleh adjust light mode, kita boleh nak sehari. Terus light pun ada, kita tekan light apa jadi. Dia jadi tu pula, gitulah dia pula. Ok, kita boleh merah. Oh, ni macam source emergency. Ok, kita ada ni. Ini sebenarnya kalau macam ni, untuk kalau kita punya permukaan yang kita basah air kan, itu
Itu cerita dia. Kita tekan, kita tengok apa yang dia ada. Menarik ni. Apa function dia? Tengok semula. Function yang air tu sebenarnya tadi untuk kalau kita berenang ke, kena hujan ke, dia tak mengganggu lah skrin tu. Kita tekan, kalau kita nak on balik, kita tekan ni balik. Lepas tu press button for 2 second, turn off, kita turn off balik 2 second, tekan turn off. Ok, lupa 2 second. Ok, tekan kembali balik lah. Jadi dia punya tu, dia ada tu. Kita ada bertengok daripada dalam bentuk macam ni pun boleh. Kita ada head, weather, calendar, time, macam tu. Sangat smooth. Jadi jam ni, smartwatch ni dia tu lah, dia ada heart rate, lepas tu dia ada yang oksigen tu level pun ada, itu PO tu pun ada. Jadi basicnya macam ni lah dia punya smartwatch dia. InsyaAllah lah kalau berminat dengan jam ni, kalau kita tekan sebelah ni, dia akan balik pada home lah. Ok, macam tu. Kalau ikutnya dia kata spesifikasi dia ni, dia boleh tahan untuk 2 minggu lah, tanpa charge, kalau kita pakai yang basic-basic lah. Okay, dia punya tu macam tu, saya tunjukkan dia punya. Kita fokus sikit. Kita tengok watch dia. Saya beli ni sebenarnya khas untuk kesihatan lah, sebab saya lama tak ada band macam ni. Saya nak ikut dia punya recommend 6000 step tu. Saya beli dulu yang Fit tu yang smartwatch yang lama tu, saya pakai sebenarnya untuk exercise daripada untuk aktiviti, untuk lebih aktif lah. Pada umur saya sekarang ni memang saya perlu lebih aktif lah. Jadi bagus lah kalau ada benda ni untuk membantu kita tracking balik kita punya aktiviti harian. Jadi saya rasa itu saja kot saya dalam unboxing, review sikit sebanyak software dia tu. Jadi kalau berminat lah untuk mencuba Samsung Galaxy Fit 3 ni, saya dah sediakan satu link description di bawah yang akan pergi ke Shopee ataupun Lazada, dan insyaAllah tuan-tuan akan dapat juga, dan puan-puan akan dapat juga jam original daripada Samsung dan waranti Samsung Malaysia daripada seller ni. InsyaAllah seller yang jujur lah yang akan jual barang original lah. Ok, sebab sekarang ni kalau kita tengok kat Shopee, kat Lazada, banyak yang fake, dan fake tu pula rupa luar dia memang 100% lebih kurang sama, tapi kotak dia tak sama, dan yang original saja yang boleh connect dengan aplikasi Samsung. Jadi saya rasa itu sajalah saya video saya untuk kali ini. Untuk kali ini, jika anda berminat, boleh tekan link di bawah, dan terima kasih kerana telah datang ke channel YouTube saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera semua.